inilah insan yang cukup dikenali dengan senyum mesra dan ketegasan dalam kepimpinan. Beliau ialah Pengetua Cemerlang Encik Rokiman bin Abdul Jalil, seorang pemimpin berwawasan yang sentiasa menjadikan sekolah sebagai rumah kedua. Beliau dilahirkan di Kota Baru, Kelantan pada 2 November 1965. Encik Rokiman mendapat pendidikan awal di SK Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan sebelum meneruskan pengajian di Sekolah Menengah SMK Datuk Mahmud Paduka Raja Tanah Merah, Kelantan. Beliau menyambung pengajian dalam bidang pendidikan di Universiti Melaya dalam bidang antropologi dan sosiologi, seterusnya menyambung pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang sarjana teknologi maklumat. Panjang perkhidmatan, Encik Rokiman telah berkhidmat di pelbagai sekolah yang bermula di SMK Clifford, Kuala Lipis, seterusnya Pejabat Pendidikan Daerah Lipis, Sekolah Sultanah Hajah Kalsum, Kuantan dan terakhir sekali di SMK Kuala Lana, Kuala Lipis. Di bawah kepimpinannya, sekolah ini berkembang dengan pesat bukan sahaja dari segi pencapaian akademik tetapi juga semangat kekeluargaan dan kerjasama warga sekolah. Saya Rizwan Alaki Arifin, saya mewakili Tingkatan 5. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda kerana memberi sokongan kepada kami dan mendorong kami sepanjang berada di sini. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syamil Hafiz bin Syahrul Muhin ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ayahanda kerana telah dan terima kasih kerana sudi menerima saya sebagai calon penumpang SMK Kuala Lana dan telah menyedarkan saya kepentingan menuntut ilmu. Itu sahaja. Terima kasih Ayahanda. Kami mewakili 2IS ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ayahanda. Semoga Ayahanda sihat selalu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami ingin mengucapkan selamat bersara Ayahanda. Semoga sihat selalu. Bye. Terima kasih Ayahanda sebab itu pun dah bagi kita main bola. Sangat jasa lah Ayahanda. Terima kasih Ayahanda. Selamat bersara Ayahanda. Assalamualaikum. Kami dari kelas 4B ingin mengucapkan selamat bersara Ayahanda. Bye. Saya Muhammad Iqbal bin Ma'azah. Saya Salbana Rina binti Samsuri. Kami wakil daripada pengawas sekolah ingin mengucapkan selamat bersara Ayahanda. Terima kasih Ayahanda. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bersara Tuan Pengetua. Assalamualaikum. Selamat bersara Tuan Pengetua. Semoga sihat sentiasa. Dan terima kasih diucapkan dalam segala ilmu yang dicurahkan. Selamat bersara. Assalamualaikum. Selamat bersara buat Encik Rokiman bin Abdul Jalil. Terima kasih kerana selama ni banyak menyokong DIMAT, bayar bil di DIMAT. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ni dah tak ada siapa dah nak bayar kat DIMAT, bil-bil semua. Saya harap Tuan sentiasa sihat dan happy selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zawawi bin Husin, pelajar Clifford tahun 1990-1991, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Rokiman Abdul Jalil yang pernah mendidik dan mengajar saya di Sekolah Menengah Clifford dalam mata pelajaran pengajian am. Segala jasa cikgu akan dikenang selama-lamanya. Saya juga mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rokiman Abdul Jalil pada 2 November ini. Semoga cikgu diberi kesihatan yang baik, umur yang panjang, dimurahi rezeki dan bergembira bersama keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Cikgu. Selamat bersara Cikgu. Saya dari kelas 6A3. Cikgu guru kelas saya dan saya sebenarnya duduk di hadapan sekali. Cikgu selalu panggil saya penyambut tetamu.
Kami dari kelas 6A2. Cikgu mengajar kami pengajian. Kami mengucapkan Selamat bersara buat cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman bin Abdul Manan. Sekarang ini berkhidmat sebagai Timbalan Setiausaha di Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rokman yang kami sayangi. Terima kasih Cikgu atas jasa Cikgu mendidik kami sepanjang kami berada di tingkatan 6 Sekolah Menengah Clifford. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Datuk Seri Teknologis Nur Hisham bin Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Minyak Malaysia, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada seorang insan yang telah memberi pengorbanan yang besar dalam mendidik salah satu daripada sudut hidup saya untuk saya sampai pada tahap ini. Selamat bersara Cikgu Rokman. Semoga segala jasa, ilmu dan pengorbanan yang dicurahkan kepada nusa dan bangsa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga mendoakan semoga perjalanan seterusnya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kegembiraan, kemenjadian kepada segala perancangan dan usaha, dan yang paling penting jaga diri dan juga kesihatan yang terbaik. Selamat bersara Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Encik Rokman, terima kasih atas segala budi, teguran dan ketegasan yang membina. Terima kasih atas setiap senyuman yang menceriakan suasana. Dan terima kasih kerana menjadi pengetua yang bukan sekadar pemimpin, tetapi juga sahabat dan keluarga buat kami semua. Kami daripada bidang bahasa ingin mengucapkan Selamat bersara Tuan. Semoga Tuan sentiasa sihat dan bahagia. Tuai padi tinggal jerami, mega petang amat redup. Dunia persaraan Tuan alami, moga tenang nikmati hidup. Selamat bersara Tuan. Bye. Kami dari bidang sains dan matematik kelas ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Rokman. Semoga Tuan diberikan kesejahteraan dan sentiasa berbahagia dengan keluarga yang tercinta. Terima kasih di atas segala tunjuk ajar dan ilmu yang dicurahkan selama ini. Selamat bersara Tuan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Tuan Mentua atas segala tunjuk ajar selama saya bertugas di sini, dan juga terima kasih kepada Tuan Mentua yang juga merupakan bekas guru saya di SMK Clifford semasa tingkatan 6. Tuan Mentua mengajar saya pengajian am dan saya dapat A. Okay, terima kasih Tuan Mentua. Dan akhirnya saya juga mengucapkan tahniah kepada Tuan Mentua kerana berjaya menamatkan perkhidmatan dengan cemerlang. Semoga selepas era persaraan ini Tuan Mentua akan sentiasa sihat walafiat, gembira bersama keluarga dan juga cucu yang tersayang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara kepada Tuan Pengetua Encik Rokman bin Abdul Jalil. Syabas saya ucapkan kepada Tuan kerana Tuan telah berjaya menamakan perkhidmatan dalam perkhidmatan awam kira-kira selama 35 tahun. Satu tempoh yang agak lama. Syabas sekali lagi Tuan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan di atas segala jasa yang telah Tuan berikan, atau bimbingan, atau dorongan dan kepercayaan kepada saya. Doakan semoga Allah SWT mengurniakan kesihatan yang baik, kesejahteraan dan ketenangan kepada Tuan dalam setiap langkah Tuan selepas ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Tuan Pengetua. Saya JPK Pentadbiran mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Pengetua. Bagi saya, Pengetua seorang pemimpin yang tegas tetapi berhati lembut, seorang yang berprinsip tetapi sentiasa adil, seorang yang sentiasa melihat setiap warga sekolah bukan sebagai sekadar rakan kerja, tetapi sebagai keluarga yang besar yang boleh disatukan oleh misi dan kasih sayang. Kata-kata Tuan penuh hikmah, teguran Tuan penuh kasih, dan setiap langkah Tuan menjadi teladan buat kami yang masih meneruskan perjuangan media ilmu di sini. Selamat bersara Tuan Pengetua, semoga berbahagia bersama keluarga tersayang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam tipis kupong. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rokiman Abdul Jalil sebagai jawatan terakhir beliau Ketua Sekolah Menengah Kuala Lanang. Terima kasih Cikgu Rokiman. Banyak jasa Cikgu Rokiman kepada saya. Kita berdua selalu berbincang macam mana untuk memajukan pendidikan di SPM di daerah Lipis dan berbagai-bagai lah. Jadi selamat bersara, mudah-mudahan kita bersara, kita terus dikurniakan oleh Allah SWT pada badan yang sihat, mental yang cergas. Hari itu baru ni kita dah bincang macam mana untuk menghadapi masa-masa bersara. Jadi selepas ini boleh kita bincang lagi ya, macam mana kita nak menghadapi masa-masa persaraan. Terima kasih semua, terima kasih kepada warga kerja Sekolah Menengah Kuala Lanang kerana menyediakan majlis untuk Cikgu Rokiman. Cikgu seorang pengetua yang sangat komited, seorang pengetua yang sangat kita sayangi. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap saya kepada Cikgu Rokiman. Cikgu Rokiman banyak sangat jasa kepada saya. Saya ingat kongsi di Siti Kenangan masa dulu saya pada kiranya tak dapat dah jadi MPQEL kerana masa itu di sebuah sekolah hanya 2 orang saja. Tapi masa itu Cikgu Rodiah pergi dulu kerana dia PK1. Saya PK Koko kemudian. Tapi Cikgu Rodiah dia pergi ke UK, Amerika untuk meraihkan kombo anak saudara dia. Jadi saya tak pergi. Selepas 2 minggu dengan usaha Cikgu Rokiman, tak semena-mena saya pun tak mengarah, Cikgu Rokiman adjust masukkan nama saya dalam MPQA. Jadi selepas 2 minggu baru saya pergi belajar MPQA. Jadi itu jasa beliau, banyak lagi jasa. Jadi terima kasih Cikgu Rokiman. Selamat bersara. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cik Rokiman bin Abdul Jalil, yang saya suka ataupun selesa memanggil sebagai Tuan lah. Selamat bersara Tuan. Akhirnya Alhamdulillah sampai juga ke garisan penamat, yang mana Alhamdulillah juga saya doakan supaya Tuan sentiasa sihat, diberikan kegembiraan bersama dengan keluarga, isteri dan juga anak-anak dan cucu-cucu lah. Okey Tuan, Tuan yang saya kenali adalah seorang pemimpin yang sangat hebat. Saya sangat gembira berada di bawah pengurusan dan juga kelolaan Tuan selama berada di SMK Kuala Lanang. Dan berdirinya saya di BPD pada hari ini adalah dengan orang kata didikan dan juga asuhan lah Tuan, yang mana menjadikan saya boleh berdiri dan juga orang kata berbakti lah kepada BPD Lipis sebagai kaunselor daerah lah. Terima kasih Tuan untuk segala momen dan juga nasihat dan juga tunjuk ajar Tuan selama saya berada di SMK Kuala Lanang. Saya harapkan yang baik-baik dan indah-indah saja untuk Tuan. Seterusnya Tuan, pengorbanan dan juga jasa bakti Tuan dalam sistem pendidikan di BPD Lipis, di daerah Lipis, sangat saya dan juga warga BPD hargai. Dan seterusnya Tuan, semoga yang indah sahaja untuk Tuan di hari-hari muka. Semoga bila kita bertemu lagi nanti kita boleh bertegur sapa. Dan itu saja daripada saya Tuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada Encik Rokiman bin Abdul Jalil atas segala jasa dan bimbingan beliau sepanjang beliau berkhidmat sebagai warga pendidik. Selamat bersara Tuan. Semoga Tuan diberikan kesihatan dan kebahagiaan bersama ahli keluarga yang tersayang. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu Rokiman? Saya harap Cikgu sentiasa sihat walafiat. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu atas segala tunjuk ajar dan juga pengorbanan yang Cikgu beri kepada saya sepanjang berada di SMK Kuala Lanang. Saya harap Cikgu sentiasa sihat walafiat dan juga diberkati.
InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Encik Rahman. 5 momen penting saya bersama Encik Rahman. Pertama, saya merupakan anak didik Tuan Rahman pada tahun 90-91. Terima kasih kerana mendidik saya. Alhamdulillah, dapatlah saya prinsipal dalam pengajian. Yang kedua, bersama-sama sebagai seorang guru di SMK Clifford. Kenangan menaiki kereta Nazar yang banyak makan minyak itu cukup dikenal. Yang ketiga, sama tahun dilantik sebagai pengetua pada tahun 2014. Tuan Rahman lebih awal daripada saya dan saya di hujung tahun 2014. Dan yang keempat, lebih kurang sama balik ke Clifford, balik ke Lipis. Tuan Rahman balik dulu, diikuti dengan saya balik ke Lipis. Dan yang paling indah ialah tarikh 2 November. Tuan Rahman dilahirkan, tarikh Tuan Rahman bersara, dan tarikh itu jugalah tarikh saya dilahirkan dan tarikh saya bakal bersara. Lebih kurang 2030. Terima kasih Tuan Rahman, terima kasih rakan sejawat, terima kasih cikgu, itu yang paling indah. Selamat bersara, semoga sihat selalu. Rahman-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya besaran itu pasti bagi seorang penjawat awam, dan kini tibalah masanya buat Encik Rokeman bin Abdul Jalil yang akan bersara wajib pada 1 November 2025 selaku pengetua cemerlang di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Lumpur. Untuk makluman semua, Encik Rokeman bin Abdul Jalil ini telah berkhidmat selama 30 tahun, iaitu 12 tahun di Sekolah Menengah Clifford, 11 tahun di Pejabat Pelajaran Daerah Lipis, dan 7 tahun di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Lumpur. Dan untuk makluman semua juga, saya mengenali Encik Rokeman Abdul Jalil ini selaku seorang yang komited dengan tugasan yang diberikan, dan tak biasanya tepatlah beliau dilantik sebagai pengetua cemerlang di sebuah sekolah yang agak terbaik di dalam daerah Lipis ini. Dan juga beliau sangat orang itu bertanggungjawab dengan apa jua tugas yang telah diamanahkan kepada beliau. Dan bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Lipis sangat mengagumi dan juga merakamkan ucapan pada terima kasih dan tahniah kepada beliau sepanjang perkhidmatan beliau telah melaksanakan tugas dengan baik dan menunjukkan peningkatan terutama dari segi pencapaian di sekolah menengah Kebangsaan Kuala Lumpur. Dan insyaAllah saya yakin dan percaya di hujung perkhidmatan ini beliau akan mendapat satu berita gembira lah untuk pelajar-pelajar yang akan merugi peperiksaan SPM pada tahun ini untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Lumpur. Dan juga saya rasa harapan kami dan juga secara pribadinya saya berharap semoga Encik Rokeman dalam keadaan sukses, dikenuikan kesihatan yang baik dan dimudahkan apa jua urusan selepas saya bersara nanti dengan bersama keluarga tersayang setelah menambah bakti dalam bidang pendidikan ini, yang juga merupakan salah satu tugas yang mulia untuk mendidik dan juga untuk membuat satu kerja buat yang kita harap mendapat keberkatan Allah SWT. Hubungan silaturahim antara kita walaupun telah menamatkan sebagai seorang penjawat awam, tapi hubungan itu kekal-kekalan dan boleh saja kita akan panggil beliau untuk seorangnya berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman untuk kita panjang-panjangkan di mana yang baik itu untuk kita terutama kepada pentadbir ataupun kepada guru-guru di sekolah nanti, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, tahniah kepada Papa dan selamat bersara. Sekarang, Papa dah naik pangkat. Instead of dari ketua keluarga, tetapi kepada penjaga kebun sepenuh masa. Dan pengelola saja je. Selamat bertugas di tempat yang baru. Have fun. Sabar, Api pun nak cakap. Dulu, Papa mengajar murid kat sekolah. Tapi sekarang, Papa mengajar cuci kat rumah. Selamat bersara, Papa. Papa bolehlah pergi jalan-jalan dengan Mama dan juga cucu. Okey, cakap apa Syah? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Tok Ayah. Sekali lagi. Bye-bye, Tok Ayah. Assalamualaikum semua. Syukur Alhamdulillah selepas berkhidmat lebih daripada 30 tahun dalam bidang pendidikan, ini telah tiba hari terakhir untuk bersara buat suami ibu Rokeman bin Abdul Jalil.
Tahniah Papa, selamat bersara. Semoga hari mendatang lebih indah, lebih tenang dan lebih damai untuk Papa. Harapan Mama semoga setiap langkah Papa selepas perusahaan ini akan membawa ketenangan dan kebahagiaan, dilimpahkan rezeki yang baik, dikurniakan keberkatan umur, dikurniakan kesihatan yang baik serta ketenangan jiwa dalam menghadapi penyelesaian nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey Syah, cakap apa Papa? Bye ya. Okey. Dan kini tibalah masa untuk sebuah lambaian. Lambaian bukan tanda perpisahan, tetapi tanda kasih sayang yang kekal di hati kami semua. Budi dan jasa Encik Rokeman akan sentiasa kami kenang sebagai pengetua yang tegas tetapi lembut dalam jiwa. Selamat bersara Nanda.